So kali ni aku ada lagi dua power bank yang mana korang mungkin boleh consider untuk belilah. Alright, power bank yang pertama dia ada kabel juga, ada 4 kabel macam ni, dan korang tak perlu bawa apa-apa kabel lagi dah, sebab dia ada 3 kabel micro USB, Type-C dan juga Apple punya kabel. Kemudian dia ada juga USB Type-A untuk korang cucuk terus untuk charge power bank ni. Korang boleh charge apa saja termasuk power bank ni lah, sebab dia dah ada kabel sekali dah. And then next, power bank ni, okay, korang nampak dia punya design dia bagi aku memang nampak mahal, nampak premium lah. Okay, kalau kita tengok dia punya indikator dia pun dalam bentuk digital macam ni. Yang ni indikator dia dalam bentuk lampu. Memang nampak mewah gila guys. Tapi harga dia murah. Serius murah gila. Cuma yang ni dia tak bagi kabel. Kalau korang bawa yang ni kemudian letak atas meja dekat Starbucks, memang nampak macam power bank ni korang beli power bank yang mahal lah. Satu memudahkan dan satu nampak mewah. Okey, untuk capacity pula untuk kedua-dua power bank ni dia sama aja. Dekat description dia tulis 20,000. Tapi aku dah cuba charge dah aku punya smartphone. 2 kali charge memang habis bateri dia. Alright guys, kalau korang berminat tekan je dekat link di bawah tu.